Saya nak tunjuk pada view atas, bird view, kita boleh tengok perbezaan plot Haji ni dengan plot jiran sebelah lah. Yang menggunakan Pro Bio Max. Okey, Haji guna Pro Bio Max. Okey, boleh tengok. Ini dari segi dia kata hijau tu. Hari yang sama, penyakit pun kena yang sama. Tapi boleh tengok sendiri. Kalau nampak lah, Haji punya ni lebih gelap dan dia punya penyakit tu cepat baik. Penyakit ulat tu. Jadi yang ni Haji dah sembuh berapa kali? Ini dah 2 kali. Pada umur 20 hari sekali dan 35 hari sekali. 2 kali pun saya tengok banyak perubahan yang berlaku. Bilangan padu dia pun. Peldu dia. Oh, besar. Dan daun hijau dia pun sampai ke bawah. Ini kita tengok yang tepi. Kalau kita tengok yang tengah-tengah tu lagi besar dia punya saiz padu dia tu, no? Kalau kita tengok daun ni pacak dia keras. Dia tak macam tubuk biasa. Daun dia lembut, dia melentok lembut. Tapi walaupun kita tengok hijau macam ni, dia terpacak keras. Insya-Allah. Kalau daun keras, batang pun insya-Allah keras lah. Mana pokok ni siap. Petak ni kita guna Pro Bio Max. Sebelah ni kita tak guna Pro Bio Max. Kita tengok ada 2 petak bendang yang berbeza lah. Dua-dua petak ni bermasalah. Diserang oleh ulat putih ni. Ulat ni tani cukup takut lah. Kadang-kadang kita sembuh racun 3 kali baru dia nak berkesan. Petak ni kita dah sembuh sekali dan petak ni kita sembuh juga sekali. Tapi kalau kita tengok keberkesanan racun tu, nampak yang pakai Pro Bio Max ni cepat pulih, cepat sihat semula. Dan kita tengok sebelah ni, semua orang yang sama, menggunakan racun yang sama. Tapi kita tengok dia lambat pulih, dia lambat sihat semula. Ketahanan pokok tu lebih kuat daripada yang tak pakai Pro Bio Max. Jadi kita sembuh sekali dia dah sihat. Yang ni mungkin 2 kali, 3 kali lah. Kita terpaksa kena buat. Jadi kos dia tu meningkat dan pertumbuhan tu terencak lah sikit. Dia lambat. Kalau kita dapat kekal tak ada serangan, insya-Allah saya ingat takat 30% insya-Allah hasil dia akan meningkat. Saya nak cakap 50% lebih tu yalah sebab kita permulaan. Kalau 30% tu insya-Allah lah confirm lah dia boleh meningkat.